Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiatkan usaha membanteras aktiviti penyeludupan migran apabila satu operasi khas berjaya dijalankan di sekitar Terminal Bersepadu Selatan, Kuala Lumpur dan Terminal Bersepadu Gombak, Selangor pada 7 Julai 2026. Operasi yang bermula kira-kira jam 5.30 petang itu dilaksanakan oleh sepasukan pegawai daripada bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya selepas menerima makluman awam serta menjalankan risikan selama hampir 1 bulan. Hasil tindakan pantas pasukan operasi, seramai 5 individu berjaya ditahan termasuk seorang lelaki warga negara Malaysia yang dipercayai berperanan sebagai pengangkut atau transporter, selain 4 lelaki warga India yang dipercayai memasuki negara ini tanpa mematuhi saluran yang ditetapkan. Kesemua individu yang ditahan berusia antara 18 hingga 48 tahun. Menurut pihak imigresen, siasatan awal mendapati seorang daripada warga India yang ditahan pernah disenarai hitam oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Bagaimanapun, individu berkenaan dipercayai kembali memasuki Malaysia tanpa melalui pintu masuk yang diwartakan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap beberapa lagi individu mendapati mereka tidak memiliki pas atau dokumen perjalanan yang sah untuk berada di negara ini. Dalam operasi tersebut, pihak berkuasa turut menyita 2 unit telefon bimbit, 4 naskah pasport India serta sebuah kenderaan jenis Pro 2 Beza yang dipercayai digunakan bagi tujuan pergerakan dalam aktiviti berkenaan. Siasatan awal mendapati kegiatan tersebut dipercayai menggunakan modus operandi membawa masuk warga asing ke Malaysia tanpa melalui pintu masuk rasmi. Selepas memasuki negara ini, warga asing terbabit dipercayai akan diambil oleh transporter di kawasan hentian bas sebelum dibawa ke lokasi tertentu. Berdasarkan maklumat siasatan, bayaran yang dikenakan dipercayai mencecah RM6,000 bagi setiap individu. Aktiviti berkenaan dipercayai telah berjalan sejak tahun lalu sebelum berjaya dihidu oleh pihak berkuasa melalui risikan yang dijalankan. Bagi tindakan lanjut, lelaki warga negara Malaysia yang dipercayai terlibat sebagai transporter disiasat di bawah Seksyen 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau ATIPSOM 2007. Manakala warga asing yang ditahan pula disiasat mengikut Seksyen 61C Akta Imigresen 1959,63 kerana dipercayai berada di Malaysia tanpa dokumen atau pas yang sah. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Jabatan Imigresen Malaysia menegaskan komitmen berterusan dalam memastikan kegiatan penyeludupan migran dan pelanggaran undang-undang imigresen dapat dibendung secara menyeluruh. Penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menjaga keselamatan, kedaulatan serta kesejahteraan negara. Operasi seperti ini menjadi peringatan bahawa tindakan tegas akan terus diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba mengeksploitasi kelemahan sistem imigresen atau membantu kemasukan warga asing melalui laluan yang tidak sah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.